Saya jadi miskin. Nak cari apa Oh, lupa. Saya kan ada jumpa tu. Ada jumpa ni, benda ni. Saya nak letak kat mana saya miskin. Letak kat sini lah. Ada orang bagi duit. Oh, terima kasih sedekahnya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ni anak siapa lah pula ni tertinggal ni. Lah. Apa buat apa tu? Tu buat apa? Ini anak siapa pula ni? Bukan anak aku ni. Ini kaya sangat ni. Aku miskin. Ada orang bagi duit. Alhamdulillah. Nak tidur lah. Budak ni kacau lagi. Janganlah baling-baling batu. Aduh. Janganlah rosakkan. Aduh, dah rosak. Dah rosak. Ada lubang. Tangan saya pun dah sampai terkeluar dah ni. Lubang dia besar. Kepala saya pun boleh keluar. Aduh, adik, jangan balik batu, dek. Habis rosak. Dah tak boleh guna dah ni. Aduh, laparnya. Aduh. Bye-bye. Aduh, terbangun lah pula. Dah pagi dah. Pagi dah. Penat ni rasa. Makan omega 3 tu minyak ikan kan. Betul pakai tutup mak tu. Dia mini. Ada dekor dalam ini dengan cas. Ini ke bawah. Dia tu naik. Ni buat apa? Lari lah. Mak dia tu dekat. Untuk masuk tuannya. Dia naik di sini rumah hari. Dia punya duduk lama tu. Tak tahu lah dia nak balik bila. Mula kita nak balik Isnin. Tak jadi Isnin. Balik nak mereka esok Selasa. Tak jadi Selasa. Nak balik hari Rabu. Nak raya kat sini. Apalah raya kat sini. Tak jadi balik. Kalau balik hari ni kat kami hari ni 4 kali. Ada orang nak balik ni. Ingat kan nak sebab cerita tu.
2 minggu Tak lebih boleh operate kan dah. Lagi ni ya. Tak boleh operate dulu, try buat ni dulu kan. Buat tudang ni. Kalau dia masuk besi besok, kalau langsung dia buat kerja berat lah. Kan? Dia tengok tradisional ni. Bosan. Yang bini dia ni. Biasanya kena ada video apa. 12 cm. Dia punya lubang. Kalau aku tak buang, dia balik okey. Kalau patong apa Dia dah operate dah kan. Cari makan lah. Tadi dia Okey, main ni, apa? cuma elok. Apa dia? Mana barang ni? Ada apa pun? Ini motor. Cik nanti bersih ke? Motor bini dia. Mana barang Dia ni? motor tu keluar. Yo, duit! Pakcik buruk siapa dia? Itu boleh keluar kan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mak cik. Bina, mak bawa. Tak boleh lah. Ni. Ni dia kan. Ni. Saya kat dia, dia nak balik makan halus dia. Dan dia bakar. Beli atas, kita Ya, tadi yang ada pun lagi kan? Dia kata lebih tangkat. Gila kan? Gila juga. Tadi pun lebih tangkat. Dia risau tu kot. Si Ido apa-apa hal tu ada tu. Ya, dia kat ni dia tu tak ada apa lah. Semua buka lah. Nak cari makan. Buat Lupa tu si roda tu lah. Kalau api tu main. tak dapat. Dia tak ada internet tu nyang tu. Tak ada internet. Call WhatsApp mana ada. Dia nak call ni tak bunyi je pun. Ada tu. Dia kalau call WhatsApp tulis ringing pun. Kalau tulis call ni tak ada internet. Kawan. Ini kawan. Ambil. Kawan. Yang dia pun nak. Saya rasa belakang ni boleh tempat untuk tidur. Sini adik sini. Saya nak tidur kat sini. Pagi. Dia untuk keluar. Siap. Apa nak buat password ni? Kami kait. Abang boleh buka habis tuan. Tidur je lah sini. Aduh, lepas episod sebelum ni saya terbaring tapi saya dah bangun. Tapi nak cari makanan lah. Macam mana ni? Kau orang miskin sama saya ke? Hello. Oh, hai. Awak orang miskin juga Oh. Saya Askar. Oh, nama saya Kal. Jom, jom kita jadi keluarga. Okey. Okey, jom tidur. Dah malam dah ni. Biasa kita cari makanan sama-sama lah. Tukar badak. Dari baba. Kenapa awak dah jadi macam tu? Ni kenapa ni banyak duit ni? Kenapa tiba-tiba banyak duit ni? Kenapa tiba-tiba banyak duit? Jom letak. Ui, ada orang kasih. Ui, banyak gila. Dulu. Rata-rata ni awak apa cik? Kita dah kaya. Lepas tu kita skip. Skip. Kita beli rumah dulu lah. Dengan kita beli kereta dulu. Dan kita beli baju. Kita skip lah.
Okay, bye. Jom. Okay, sekarang kita dah beli kereta baru. Adik. Ada contoh orang. Dia tolong dia orang. Biarlah, dia tu kereta dia tu lagi mahal. Boleh angkat-angkat macam tu kereta dia. Masanya untuk beli rumah. Rasanya untuk. Tapi kereta dia hati-hati kalau ada putih. Okey. Kita parking dulu. Awak kau dulu. Jangan lupa kunci kereta dulu. Kita dah beli rumah. Kita tak payah rompak sebab kita dah ada duit. Betul lah. Kita kan dah kaya. Berapa nak rompak dah? Nanti kita tangkap. Banyaknya duit saya. Banyak dia selesa. Selesa sangat ni. Saya nak tidur dekat duit. Sekarang bilik saya dah penuh dengan duit. Saya pun nak tambah dekat bilik saya. Suara apa tu? Entahlah. Tiba-tiba ada orang. Alamak, saya dengar suara orang kena. Saya dengar ada orang jerit. Tanpa disedari. Tanpa disedari. Aska dengar orang menjerit. Bila masa aku ni. Tanpa disedari. Ada satu. Tidur. Kenapa saya tidur kat dalam bilik air? Saya nak mandi. Salah. Tidur. Why? Tanpa disedari. Aduh, tak boleh mandi pula. Tanpa disedari. Okey, dah. Ada mayat. Tanpa disedari. Ada banyak mayat. Lupa. Pintu ni kan kunci. Tak kunci. Oh, ni. Biasalah rumah baru kan. Tak tahulah. Masanya untuk jalan-jalan. Okey. Tak payah letak kun ni. Kenapa lah ada orang letak kun ni? Bestnya. Duit ni masih banyak Tak apalah, biar orang miskin lain lah ambil. Sekejap. Leganya kencing dah. Awak pergi rumah saya. Sekejap. Askar telefon lah. Pergi rumah dia. Kenapa saya pergi. Saya pergi rumah Askar lah. Dari atas. Apa Askar? Naik atas. Okey. Bilik rumah saya. Okey. Kita dah nak sampai rumah Askar. Apa ramai orang sangat ni? Ni apa hal orang ni? Lah. Dekat rumah orang kaya ni. Pakai sini lah. Okey. Oh, kunci dah buka. Apa tu kuning-kuning ni dekat atas bumbung ni? Askar buat apa lah ni? Lah, kuning-kuning boleh nampak. La ilaha illallah. Pergi masjid dululah. Kenapa tak boleh gerak pula ni kereta saya ni? Dah apa kereta tu? Okey.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Aska Imran. Gila, aku dekat atas lagi. Okey. Sepatutnya dia dah hitam dah kulit dia sebab terbakar. What the asing? You! Siapa kau sebenarnya? Aku kawan kau kan? Aku bukan. Tarik weh! Biar je lah. Saya bawa pergi penjara je lah. Nak masuk penjara ke? Boom. Dah bye. Panik pula Ih. Balik rumah dulu. Kenapa saya berubah jadi ni? Kenapa saya berubah jadi ni? Saya tadi terbangkit dari rumah. Kenapa saya berubah jadi ni? Kenapa saya berubah jadi Astro? Tidur dululah, biarkan je lah Aska tu. Apa saya berubah jadi ni? Aska ni telefon tak. Ni Aska ni kenapa lah dah berubah jadi ni. Si botak ni. Okey, tidur lah. Gantuk ni saya nak tidur. Saya ni tukang tidur. Saya tukang tidur. Saya nak tidur, tukang tidur. Saya ni tukang tidur. Astagfirullah. Ini baru kan? Aduh, terbang. Mana duit aku? Dah hilang dah duit aku. Tak apalah duit. Oh, lupa. Masa tu aku simpan duit aku kat bank. Ui, ada orang selesai. Weh, kau keluar. Weh dah. Kereta aku pun hilang. Tak apalah, beli baru. Main. Bom. Nak beli kopi dululah. Buat apa beli? Terus ambil lah kedai saya. Saya punya kedai, saya bosnya. Oh, lupa staff tengah cuti kan. Buat sendiri lah. Okey lah. Saya ke Perdana Menteri sekarang. Di sini. Ni muka Perdana Menteri dulu. Tapi sekarang saya ni mahkamah.
presiden. Ni jalan apa korang? Bestnya jadi orang kaya. No. Presiden boleh beli baru. Wih, ada tangga sesat. Widih. Jalan-jalan kali ni pasti ke kota ni memang teruk. Ni buat apa dia ni avatar-avatar hitam ni? Buat apa dia ni? Avatar hitam letaknya terus hitam juga pelik. Gerak luar. Balik rumah. Gambar merah apa ya? Kenapa Zara? Hah? Kenapa Zara? Aduh guys. Aduh nak mandi dulu lah korang. Masanya untuk tengok TV lah. Apalah aku tengok perempuan. Tengok cerita survival lah best. Aduh lah, tengok sampai malam tengok TV ni. Weh, dah malam betul-betul. Ya kan? Dah malam. Pukul berapa Tengok jam. Pukul 11 dah. Ush. Mandi luar. Okay, masih untuk mandi. Dah mandi belum habis lagi. Sabun. Okay, sabun. Okay, dah. Aduh, tak boleh tidur lah. Aku tidur 1 jam je. Memang betul-betul tak boleh tidur. Kepala aku. Kepala aku jadi terlekeh. Duduk sini pun best juga Askar dah pindah. Dia dah pindah dah. Dah bukan duduk depan rumah saya lagi dah. Dah kosong dah rumah. Barulah. Apa tak boleh tidur dah.
Menu kat sini pula. Menu kat sini lah. Bang, ni phone apa? Untuk live tu. Live. Tengah live ke? Tengah live. Kan? Ya saya. Kakak nak tu. Tak nak. Ada air lah. Terima kasih. Kakak nak. Ini. Mana Askar? Askar pindah. Aduh lah. Bosannya. Pindah rumah baru. Ini tak. Kak. Ini ni. Ya. Aduh lah. Jalan-jalan lah. Naik kereta baru. Kita ada kereta baru kan? Lupa. Kunci rumah. Tadi rumah. Kereta aku dah hilang, woi. Aduh, nampaknya kena aku kan kaya boleh beli baru. Okey, dah beli kereta baru. Bunyi apa lah tu? Bawa kereta aku baru ni tak kena dosa. Gila lah. Apalah letak kat tengah jalan tu. Bunyi apa lah pula tu? Apa hal masuk hutan ni? Ada bunyi macam-macam pula ni. Bunyi hantu pun ada. Weh! Bunyi hantu. Bunyi hantunya apa kuat sangat. Padahal hutan-hutan ni jauh kot dengan aku. Takkan hantu sebelah aku ke? Sekejap cuba cek. Uish, tak ada hantu kat sebelah aku. Ke perasaan aku je. Weh! Aduh. Accident pula. Aduh lah. Tak apalah. Aduh. Accident. Namamu jadi anakku kayak mana nombor 10. Apa pula ni? Di rumah lah. Apa pula ni ada hantu? Apa pula ni orang ni? Weh gila lah. Joget-joget rupanya. Dekat apa? Dah tinggi sangat. Sip. Okey. Apa ada suara tadi tu? Kau buat apa? Kau buat apa? Halusinasi ke aku ni? Dah lah. Masanya untuk tidur. Weh, bunyi apa tau? Hello. Dah lah. Masanya untuk tidur. Mana dah tahu pagi ni boleh tidur. Weh, bunyi apa lagi tu? Tidur. Kau kambing. Weh, apa lagi tu kau kambing? Weh.